Jadi, selepas kita kaji semua petunjuk ni, jelaslah bahawa punca harga barang yang tinggi di Malaysia Timur ni adalah satu isu yang sangat kompleks. Ia bukan disebabkan oleh satu faktor sahaja, tapi gabungan beberapa faktor yang saling berkait. Jadi, macam mana kita nak cari jalan penyelesaian? Kesimpulannya, ada 4 pemacu utama. Geografi yang memang tak boleh kita ubah, dasar kerajaan seperti dasar kabotaj, saiz pasaran yang kecil yang menghalang ekonomi skala, dan akhir sekali, perbezaan tahap infrastruktur. Keempat-empat ni bergabung dan mewujudkan satu kitaran kos tinggi yang sukar untuk dipecahkan. Jadi, persoalan terakhir untuk kita semua fikirkan ialah apakah gabungan dasar, pelaburan dan infrastruktur yang kita perlukan untuk akhirnya merapatkan jurang ini. Ini bukan satu masalah yang mudah dan ia memerlukan satu strategi bersepadu. Kita perlukan dasar yang lebih pro persaingan, pelaburan untuk memajukan industri tempatan dan infrastruktur yang lebih baik. Hanya dengan itu, barulah impian untuk melihat kesamarataan harga di seluruh Malaysia boleh menjadi satu kenyataan.